Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ramai yang marah bila Menteri Pelancongan Tiong King Sing menyediakan arak secara free flow dalam majlis rasmi kerajaan, iaitu Grand Travel Meet 2025. Ini bukan kali pertama Tiong King Sing ni buat hal. Banyak kali dah. Sebagai contoh, dia pernah dilihat menari-nari di khaliat ramai dalam keadaan mabuk. Bila dipersoal, bila ditanya dalam parlimen, dia kata dia bukan Islam. Apa salahnya dia menari-nari dalam keadaan mabuk? Jadi, jawapan dia ni menimbulkan kecaman di kalangan netizen, di kalangan pembangkang. Sebab dia bukannya orang biasa. Dia bukan Cina Bukit nak minum arak, mabuk, menari-nari di khaliat ramai. Dia adalah menteri yang mewakili kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia adalah kerajaan yang Islam sebagai agama rasmi. Walaupun dia bukan Islam, dia kena ingat dia mewakili majoriti rakyat Malaysia yang beragama Islam. Yang kedua, pernah berlaku kekecohan di KLIA apabila Tiong King Sing dikaitkan dengan satu insiden di mana dia masuk ke dalam kawasan larangan, kawasan zon terhad, dan cuba untuk membebaskan seorang wanita Cina yang ditahan oleh imigresen. Kata dia, pihak imigresen cuba untuk memeras ugut ataupun meminta rasuah daripada wanita Cina tersebut walaupun dokumennya lengkap. Perkara ini disanggah oleh pihak imigresen. Pihak imigresen nafikan tuduhan dia dan membuat satu laporan polis. Yang ketiga, Tiong King Sing pernah menurunkan pangkat Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar, yang telah 30 tahun berkhidmat dalam tourism Malaysia. Ada dakwaan kononnya Dr. Amar diturunkan pangkat sebab dia tak nak melaksanakan arahan-arahan oleh menteri yang pada dia bercanggah dengan peraturan. Benda ni Tiong nafilah. Tiong pula kata Dr. Amar diturunkan pangkat kerana faktor prestasi. Yang mana satu betul, kita tak tahu. Hanya kerajaan Madani yang tahu. Seterusnya, pada 2025 telah dilancarkan satu video tahun melawat Malaysia 2026. Dalam video tersebut, tidak ada satu pun footage berkenaan dengan rumah ibadat orang Islam, iaitu masjid. Sedangkan rumah ibadat agama-agama lain seperti kuil, seperti tokong, seperti gereja, semuanya ada. Lepas dah dikecam, Tiong kata video tersebut akan diedit semula untuk masukkan footage masjid. Yang seterusnya, apabila DBKL menguatkuasakan peraturan papan tanda berbahasa Cina, maknanya hanya papan tanda yang berbahasa Melayu dibenarkan, kan? Jadi ada kedai-kedai yang papan tanda dia bahasa Cina saja. Jadi DBKL pun ambil tindakan, minta mereka diturunkan. Jadi Tiong ni dia kritik tindakan DBKL. Dia kata tindakan ini akan mencemarkan imej negara. Apa yang mencemarkan imej negara kita pun tak faham. Sedangkan DBKL melakukan tindakan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan PBT. Yang keenam, Tiong mengiktiraf bak kutih sebagai makanan warisan kebangsaan. Bagi yang tak tahu, bak kutih ni adalah sup tulang babi yang mana sangat bercanggah dengan komposisi kaum di negara kita. Negara kita, majoriti rakyatnya adalah beragama Islam dan berbangsa Melayu. Macam mana boleh satu makanan yang diperbuat daripada daripada tulang babi dijadikan sebagai warisan kebangsaan? Jadi pada rakyat Malaysia, ini adalah satu penghinaan dan penghinaan dan mencabar sensitiviti orang Islam. Maka tindakan Tiong tersebut menerima kecaman daripada banyak pihak. Jadi ini adalah antara kontroversi yang melibatkan Tiong King Sing. Sehingga ke hari ini, kita lihat Perdana Menteri masih mengekalkan Tiong walaupun macam-macam isu, macam-macam kontroversi melibatkan diri dia. Kenapa Perdana Menteri tidak berani untuk pecat dia? Kita pun tak tahu. Barangkali takut hilang sokongan politik dan takut kerajaan jatuh. Adakah berbaloi demi kuasa meletakkan orang seperti Tiong King Sing sebagai menteri? Tetapi banyak perkara melibatkan sensitiviti umat Islam dirobek, dicabar dan sebagainya. Kalau Perdana Menteri mahu mengekalkan Tiong King Sing dalam kabinet lagi, Perdana Menteri kena ingat
apa-apa keputusan yang dibuat oleh mana-mana kementerian mesti diterima secara collective responsibility. Apa-apa keputusan, apa-apa tindakan mestilah diambil tanggungjawab secara bersama oleh keseluruhan kabinet. Jadi jangan ada mana-mana pihak mahu mengelak daripada collective responsibility, seperti kenyataan Zaid Amidi yang dia kecam tindakan Tiong King Sing, sedangkan mereka sama-sama ada dalam kabinet yang sama. Termasuk Perdana Menteri sendiri, you have to be responsible to any action by Tiong King Sing, termasuk hidangan arak secara free flow dalam majlis rasmi kerajaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.